Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So hari ini kita akan buat sharing berkenaan dengan penggunaan aplikasi inilah, aplikasi Utrade 3 ni. So kalau hari ini kalau siapa follow berita yang berlaku hari ini lah, berlaku kata apa masalah sikit lah berkenaan dengan platform Utrade. Ramai yang prefer Utrade 2 tapi nak tak nak kalau KB branch ni memang kena pakai terutama Pantai Timur kena pakai Utrade 3. Memang wajib pakai Utrade 3. Dan macam biasalah bila benda baru dia belum stabil ataupun tak stabil, boleh berlaku banyak kata error ataupun bug yang berlaku menyebabkan ada yang tak boleh nak buy and sell lah, macam-macam lah ada isu. So saya tak boleh nak kata apa juga sebab kalau nak bagi tahu lebih-lebih pun bukan saya buat benda ni. Kalau saya boleh baiki ni saya tukar vendor yang buat program aplikasi ni, tukar semua, settle lah masalah, tapi tu pun belum tentu dia boleh menyelesaikan masalah ni. Okey. So bersabar macam tu je lah. Okey. Kalau tanya saya bersabar macam tu ya. Okey. So untuk hari ni kalau kita tengok bila kita dah login, saya tak tunjuk muka depan lah bila kita dah login nanti dekat phone kita ni dia akan nampak macam ni lah. Okey. Ada KLCI, bursa ada dekat atas. Kalau kita daripada atas Utrade 3 ada market, lepas tu ni saya tekan index, saya tekan news, lepas tu saya tekan syariah, counter, dividend dan juga research. So kalau research ni kalau tengok feature ni belum available lah, dia akan buat juga nanti, tak tahu bila, tak ada masalah. Tetapi bila kita tekan market nanti dia akan keluar macam ni lah. Okay, BMKLCI. Dan dekat sini kita boleh tengok ada bursa ada bursa yang warna oren tu, lepas tu SGX. Sepatutnya dia bertukar tapi saya tak tahu kenapa dia tak ni. Mungkin kalau dekat phone client mungkin dia akan tukar lah bila kita dah accept TNC. So dia akan bertukar-tukar benda ni deh. Ramai baru masuk ni. Okay, so market performance yang hari ni punya kalau kita tengok yang dia buat dalam bentuk heat map lah yang mana hijau apa semua ni. Kalau tengok teknologi paling tinggi, industrial product and services 1.49% kenaikan, lepas tu teknologi 1.39. So dekat sini kita dah boleh tengok lah apa tu sektor-sektor yang panas kan. Lepas tu kalau tekan dia keluar macam ni je lah. Dia keluar macam ni dan kita tekan ini heat map, kita panggil heat map. Lepas tu tekan summary, dia akan keluar berapa saham yang naik, yang jatuh dekat sini. Okay, lepas tu kita ada yang unchanged, yang tidak berubah, dan juga yang tidak didagangkan ataupun kita panggil untraded dan suspended 11 tu kat ujung belah kanan. So main market berapa saham yang naik, berapa saham yang jatuh, yang tak berubah. So benda ni ada dia punya detail. Kalau tanya saya, kadang-kadang kita tak baca pun benda ni. Kita tak guna, saya sendiri pun saya sendiri pun saya bagi tahu awal memang tak guna sangat platform apps ni ataupun Utrade punya apps. Saya pakai dekat website. So yang ni bila kita back balik, okay, kita pergi dekat bawah ni dia ada top active dan dekat sini kita boleh tengok, kita tekan show more. So dia akan tunjuklah saham yang hari ni punya top active. Dekat belah kanan top active tu ada top gainer, lepas tu top gainer persen. Saya rasa yang ni samalah. Cuma dia punya kata apa, gambar dia ni kurang menarik jugalah sebenarnya. Top active transaction, lepas tu top swing persen, lepas tu TO apa ni, theoretical open active yang pagi hari, yang ni close. Okey, yang ini semua yang awak boleh tengok. Tapi kalau tanya saya benda apa yang kita nak tengok dekat sini, sebenarnya kita nak tengok saham apa yang naik hari ni dan juga saham apa yang jatuh, itu je lah Okey, lepas tu
kita pergi back balik dekat sini. So bawah ni ada top gainer, stop loser. Kalau kita tekan pun benda yang sama akan keluar deh. Benda yang sama akan keluar. Kalau tekan index, okey, kita ada index dekat sini. Yang ni je lah yang kita boleh tengok. Kalau tekan tu dia akan keluar apakah saham-saham yang menggerakkan. Contoh kalau kita tekan teknologi, so saham yang hijau ni dia akan keluar ni. Nak tengok 25 counter. Okey, 25 counter semua yang hijau-hijau ni. Tengok saham apa yang hijau dalam teknologi hari ni. Okey, DNO. Lepas tu ada Genetech, Greatech, Getronic, JCY, LGMS, Notion, SNS, Theta, Unisem, UWC. Nak tengok yang merah yang jatuh pun boleh juga. So kalau tengok ni ada 25 counter yang jatuh. Yang ni 18 counter yang yang naik 25, yang jatuh 18. Okey. Yang ni tak berubah. Okey, yang ni tak berubah, yang tak bergerak. So ni kalau kita nak tengok saham yang menggerakkan indeks tersebut pada hari itu. Okey. So di index ni ke naik-naik hari ni. Saya tak perasan di index ni naik hari ni. Okey, tak apa. Sebelum kita masuk kepada counter, lepas tu kita pergi dekat news. So dekat news ni kita boleh tengok juga apa berita yang kita nak, terutama kalau kita nak search company. Contohlah kita nak search HE Group. Okey, HE Group. So dia akan keluar lah ni berita berkenaan dengan HE Group. Mungkin dekat belah kanan dia tu adalah filter. So dekat sini kita boleh filter apa benda yang kita nak tengok, stock apa, kita search dia nama dia, ataupun kita nak jenis yang macam mana. Ada kita nak cari saham yang ada perubahan substantial, changes in substantial shareholder yang ni. So kita tekan, nanti kita apply, semua yang akan keluar tu adalah yang ada buat pertukaran. Contoh ni Tangku. Lepas tu ada Hisan, Penta. So nak tahu apa berlaku, tekan atas tu, nanti kita akan boleh baca dekat sini apa yang berlaku ada dispose oleh lembaga tabung haji. Okey, dekat bawah tu dispose oleh lembaga tabung haji untuk saham Penta. Lagi DNO. Okey, ada dispose 11 hari bulan 5 oleh KWP. Lepas tu kita ada Simprop. Okey, dispose juga ni by KWP juga. Kenapa ni dia orang tengah menjual GIIB tengah dispose juga ni. 8 hari bulan 5. Okey, ni tempat yang kita Franken. Okey, dispose juga ni. So banyak orang dah ambil profit ni. Yang jerung-jerung tengah take profit. So kalau boleh hati-hati jugalah, jangan kita happy sangat dengan teknologi punya hype sekarang ni. Kalau tengok ni memang dia orang tengah take profit. Kita tengok Mr. DIY, KWSP ada beli. Mr. DIY belum naik lagi. Okay, so ni tempat yang kita nak check berita. Lepas tu yang ni syariah account, yang ni pun kita nak tengok saham-saham yang syariah. Okay, yang ni kita nak tengok saham yang syariah, tapi yelah, saya rasa tak ada orang pun guna yang ni untuk apa kita guna benda ni dah. Tak perlu pun, sebab kita dah tahu dah saham tu kita nak beli. So kita boleh pergi kepada saham yang kita nak. So saya rasa tak ada apa lah ni. Ada dividen. Okay, yang dia akan announce FPI. Saya tak pasti dia bagi tarikh ke tidak dalam ni. Okay, sekejap saya ambil dulu yang ada. So FPI, saya tak pasti, dia tak letak tarikh ke apa ni. Yang ni untuk guna dia nanti boleh tengok dekat tempat lain lah. Yang ni saya tak ada orang guna pun yang ni. So habis yang atas ni. So kita dah pergi market, index kita dah pergi, news, syariah, dividen, research kita dah pergi semua. Okay, siapa yang baru masuk tu, selamat datang. Nanti kalau saya rasa kita baru start je, kalau ada terlepas nanti boleh tengok dekat YouTube nantilah. Okay, bila kita tekan atas dekat atas market tu ada tiga garisan. So tekan 3 garisan tu, nanti dekat belah kiri akan keluar benda macam ni. Akan keluar dashboard, hot list, watch list, order status, portfolio, trade history, account summary, payment, withdrawal, chart genie, share explorer, stock screener, event and promotion, setting,
About Us, U-Trade TNC, Secure Code dengan Logout. Okey, ini benda yang akan keluar bila kita tekan. Saya tekan sekali lagi, atas sebelah kiri ada satu garisan. Saya tak boleh nak tunjuk dekat sini sebab saya pakai phone terus ni. So bila kita tekan dia akan keluar benda ni. Apa benda yang ada dekat dashboard ni adalah tempat yang kita tengah tengok. So dashboard ni adalah home, tempat yang di permulaan. Bila mana kita buka apps dia akan datang dekat sini. So dashboard kita dah cerita dah bercerita tadi. So kita pergi kepada hotlist. Hotlist pun sebenarnya kita dah sentuh tadi. Hotlist ni maksudnya saham yang tengah trending untuk kalau kita tengok top active. Lepas tu top gainer. Okay, kita ada top gainer by percent, ada top loser by percent, top active value, top active transaction. Alright. So kalau tengok ni Opstar lah paling viral hari ni. Genetech nombor 2, Press Metal menarik juga, dan TTVHB. Cuba tengok TTVHB. Sebab tu jangan hype. Siapa yang follow teknologi hari ni, kalau siapa yang beli TTVHB hari ni memang kena ni. Masa dia naik daripada 32 sen, daripada 32 naik 40, hampir 44 sen. Petang tu reverse back jadi merah. Sebab itu kita masuk dengan strategi lah, bukan masuk disebabkan kita kejar saham. Semalam saya rasa TTVHB saya rasa yang naik 40%. Ada orang tanya saya boleh masuk ke tidak TTVHB ni. Nasib baik saya bagi tahu jangan kejar, so dia tak masuk. Kalau tak ni memang dah sama ada dah rugi ke dah hilang, tak tahulah. So jangan kejar saham yang naik. Masa saya bagi buy call dalam grup tu adalah ketika tu baru kita masuk ataupun entry. Masa saya tak bagi tu jangan masuk. Dan kalau saham dah naik banyak jangan kejar. Sebab saham dia punya kata apa? Sifat dia akan turun. Ni Opstar pun kalau tengok hari ni punya petang memang shoot up, tiba-tiba turun tutup balik 80 sen. Okay, so yang ni top gainer, top active. So biasanya dekat hotlist ni dua tempat sahaja kita nak tengok. Pertama top active, yang kedua adalah top gainer. So top active ni maksudnya berlaku transaksi yang banyak ataupun volume yang paling banyak hari tu. So dia akan ambil 30 syarikat lah biasanya. 30 ni saya rasa lebih ni. Tak tahulah lebih ke apa ni. Tapi 30 lah biasanya dia ambil. 30 top volume dalam saham tu. Daripada 1000 tu dia ambil 30. So akan keluar top active. Maksudnya dekat sini lah saham yang paling banyak didagangkan. Beli dan jual. Bukan beli saja, beli dan jual. Top gainer adalah favourite saya. Dekat mana saya akan tengok bila mana nak cari saham mana yang boleh beli. Biasanya saya akan check dekat top gainer. Okay, sebab apa? Sebab top gainer ni adalah 30 syarikat yang mana dia membuat kenaikan pada hari tersebut. Daripada 1000 lebih ada saham dekat Bursa Malaysia ni. So 30 ni yang kita nak tengok. Idea dia adalah kalau saham tu dia baru sahaja naik, okay, bila mana kita detect dekat top gainers ni, maksudnya dia ada kemungkinan untuk buat sambungan. So kalau dia tengah jatuh, kita monitor, tiba-tiba dia keluar dekat top gainer. Itu maksudnya permulaan yang dia nak buat kenaikan. Tapi berdasarkan teknikal jugalah. Okay. Okay, habis dekat hotlist ni, kita pergi dekat bahagian watchlist. Okay. Dekat sini kita boleh buat watchlist. Watchlist ni apa benda? Watchlist ni adalah saham yang kita memang berminat untuk membeli dia. Kita monitor dia, contohlah masa let's say sekarang ni tengah viral berkenaan dengan hantavirus. Hantavirus yang apa ni menyebabkan kata apa, merebak wabak ni. Dan sebab tu juga saham kita tengah naik hari tu. Dan kita nak senaraikan beberapa saham contoh. So kita pun create. Dekat sini dia zero lagi ni. Create watchlist. Saya tulis dekat sini hantavirus. Okay. Hantavirus. Ni. Okay, nama dia. So dekat hantavirus ni saham apa yang kita nak monitor? Adalah saham glove. Contoh saya masukkan dekat sini.
Top Glove. Okay. Ini saham yang paling famous. Top Glove. Okay, kita masukkan di dalam ni. Okay, sorry. Kita masukkan dekat ujung belah kanan tu dia ada love, ada plus. Tambah dia, tekan tambah, tekan hantar. Lepas tu tekan done dekat atas belah kanan. So, bila kita buka dekat sini apa? Hantar virus, ada Top Glove dalam tu. So, bila kita tahu benda ni, macam saya sebut sebelum ni, kita dalam saham ni kita ada market. Market cycle. Bila mana datang virus, saham yang naik adalah saham healthcare. Bila perang berlaku, saham yang naik adalah saham oil and gas. Bila dunia bincang pasal AI, teknologi, saham teknologi yang akan naik. So, kita boleh tengoklah siap-siap benda-benda tu deh. Contoh sekarang ni, kita tengah hype dengan kita tengah hype berkenaan dengan ARM contoh. So, buat lagi watchlist dekat atas belah kanan, kita nak tambah lagi atas belah kanan tu ada pencil dok. Tepi apa kantar pembesar tu. So, dekat sini kita nak create watchlist lagi. Okay, create watchlist. Kita letak ARM. So, apa benda ARM ni? ARM Holding. So, kalau ikutkan kenapa saham Opstar dan juga TTVHB dan beberapa syarikat lain yang naik kebelakangan ni disebabkan oleh kerajaan kita telah membuat keputusan untuk menganugerahkan beberapa syarikat sahaja yang ada akses kepada ARM. Antaranya adalah Opstar. So, kita letaklah Opstar ni. Pilih dekat ARM Holding. Lepas tu done dekat atas. Apa lagi counter yang dapat hari tu? Saya tengok Opstar. Skychip, sorry. Skychip belum disenaraikan lagi. Tapi insyaAllah akan masuk nanti, saya rasa meletup juga. Skychip. Lepas tu satu lagi, saya tak pastilah Greatech ni masuk ke tidak. Tapi kita boleh masukkan dulu deh. Greatech. Saya rasa Greatech pun di-approve oleh kerajaan untuk dia dapat dapat akses kepada IP punya chip design ni. So, nampak So, bila kita buka, bila orang bincang pasal hantar virus, kita akan tengok saham Glove. Tambah sini lagi. Apa lagi saham ni Hartalega. Saya antara Top Glove dengan Hartalega ni, saya suka Hartalega lagi. Sebab apa saya tak tahu juga deh. Sebab sebelum ni Top Glove ni dia kadang-kadang dia boleh tengok Top Glove merah hari ni. Tapi harta hijau. By fundamental, kalau tanya saya, harta better daripada Top Glove. Okay, sebab tu saya minat Hartalega ni. Okay, so tapi dia mahal sikit lah, RM1.35. So, kalau sebut pasal virus ke apa, hantar virus, kita cari counter yang related, which is Top Glove dan juga harta. Kalau bincang pasal ARM ataupun semiconductor ataupun AI, kita buka counter Opstar Greatech. Kalau pasal oil and gas, buka Dayang, buka Hibiscus, buka Petronas Chemical. Dan seterusnya deh. So, ini fungsi watchlist lah. Okay, so watchlist ni biasanya kita akan buat juga kadang-kadang bila mana saya ada buat sharing saham apa yang ada volume, lepas tu tengok teknikal dia okey, awak boleh masukkan. Contohlah katakan hari ni bulan Mei, so watchlist saham apa yang bagus dan juga saham apa yang boleh dimonitor deh. Okey, sekejap So, seterusnya, ni pasal watchlist. So, watchlist ni penting ke tak penting? Kalau tanya saya, penting deh. Kalau tanya saya, penting. So, awak buat sendirilah watchlist ni macam mana yang awak nak letak. Okay. So, next, kita pergi kepada order status. Okay, ini adalah order yang dibuat. Ini adalah order yang dibuat oleh klien. Kalau tengok dekat tepi sekali tu, S tu adalah sell. Okay, kalau B tu adalah buy. Okay, so dekat order status ni, bila kita beli saham, dia akan tulis dekat situ, dia akan tulis confirm dekat ujung status dekat belah kanan sekali tu, tengok dia ada status tu, dia akan tulis confirm. So, confirm ni maksudnya sama ada beli ataupun jual, awak belum dapat lagi. Dekat mana kita nak pastikan kita ni dah dapat?
So bila kita confirm, dia dekat confirm, macam mana kita nak tahu kita dapat ke tak? Kita kena tengok dekat match. Kita nak kena tengok dekat match ni. So bila match dia tulis belah kanan match tu, maksudnya kita dah terjual ataupun terbeli saham tersebut. Kalau tengok ni semua ni saham yang dilakukan oleh klien hari ni lah. Okay. Lepas tu modified order. Kalau ada kalau ada saham yang di modified, boleh tengok dekat sini. So dia takkan duduk dekat confirm ni, dia duduk dekat modified. So in queue ni biasanya dia akan ada bila mana kita letak order tetapi dia belum kena lagi, ataupun kita letak dia untuk jangka masa yang panjang. Maksudnya kita beli hari ni, kita dah set untuk jual pada harga sekian-sekian dalam tempoh 1 bulan. GTD, good till dates. So dia akan masuk dekat in queue. So dekat sini kita nak tengok tempat yang berlakunya pembelian ataupun penjualan, dah terjual ke belum. Okay, so ni tempat order status. So order status ni benda yang patut kita tengok jugalah. Kena ambil take note juga, sebab kadang-kadang setengah ni kita pening juga kan. Dah dapat ke belum? Nanti akan ada lah, biasa orang baru. Dia akan tanya, dah dapat ke? Saya ada tekan untuk beli saham sekian-sekian-sekian. Saya dah dapat ke belum? So tengok dekat order status. Macam kita pergi beli dekat kedai, mana-mana kedai, tak masuk Sushi King ke apa. Tengok dekat order status. Kita dah hantar ke, submit ke belum. Nanti tekan Shopee dengan TikTok, pandai check out ni. Nak check dekat sini takkan tak pandai ni. So kena ni kena faham guna cara order status ni. Kita tak ada dapat nak kena faham, kena tahulah apa benda yang dia ni. So dekat sini kita ada price, ada volume. Apa lagi yang ada confirm. Kalau tengok dekat sini match. Lepas tu yang ni match pada harga berapa. So tu adalah harga-harga lah. Okay, itu adalah harga-harga yang ada. Okay, kalau kita go next tak nak lama-lama. So tekan dekat portfolio. Okay, yang ni portfolio. Bila kita dah beli saham tu akan masuk dekat mana? Bila kita dah beli saham tu akan masuk dekat portfolio. Selain daripada kita tengok order status ni, saya dah beli saham, tapi nak tahu dapat ke tak dapat. Tengok dekat order status, dan yang ke seterusnya kita tengok dekat portfolio. Kalau ada dekat portfolio tu maksudnya dah terbeli. So saya boleh tengok semua yang klien punya. Ni kalau saya tunjuk ni, ada yang air mata lah, ada yang happy lah, macam-macam lah deh. So ini semua klien. Dan kalau awak tengok dekat sini, kebetulan juga kita ada lebih kurang 20 orang ni. Kalau tengok dekat sini kan ada nombor, ada satu kod dekat depan, lepas tu nama kita. So dekat depan itu adalah client code ataupun trading account. Okay, bila mana awak nak buat permintaan, ada problem kena block, ada problem nak withdraw, ataupun ada problem tak boleh nak login, ada problem lupa nak nak masuk tak boleh apa semua kan. So perkara pertama adalah awak hantar gambar. Saya remind balik dekat sini, awak hantar gambar masalah yang awak ada tu, dan awak kena bagi tahu client code awak dekat tepi belah kiri. Saya ada data ni. Cumanya kalau awak bagi lagi cepat, saya boleh hantar kepada operation untuk dia proses. So kalau tak ingat, macam mana kalau tak ingat? Mana nak ingat dok? Nombor yang ada pun kita tulis dalam buku nota 55 tu kan. So kalau tak ingat, bagi kepada saya nama penuh. So saya akan semak dekat sini contoh nama penuh yang ada. Contoh Aimullah Mukmin bin Makno. So saya akan guna kod. Operation dia tak nak nama banyak-banyak, dia nak tengok kod tu ya. So client code dekat depan tu. So bila saya minta client code, maksudnya saya minta yang depan tu. Jangan bagi user ID. Yang bagi kebanyakannya adalah user ID. User ID ni untuk awak login. User ID untuk login, yang ni adalah client code. Identity kita dalam trading. Okay. So dekat sini yang kita boleh tengok adalah total portfolio dan juga gross investment. Okay. So gross investment ni maksudnya berapa banyak yang kita melabur.
lepas tu total portfolio value, berapa nilaian sekarang. Kalau kita tengah loss, so dia akan berkurang lah daripada total gross investment. Kalau kita tengah untung, contoh kita invest 10,000, tengah untung 10%, so kita tengah untung 1,000, so dekat total portfolio value tu akan jadi 11,000 deh. P&L, profit and loss, dia ada dekat atas belah kanan tu kan. P&L dan juga P&L persen. So P&L tu adalah profit dalam bentuk ringgit, P&L persen tu dalam bentuk persen. So nanti dia akan keluar dekat bawah ni, okay, stock name, stock code dengan exchange. Kita trade ni dekat bursa ke, Singapore punya stock ke ataupun Nasdaq punya stock. Quantity, market value dan juga total investment. Dia akan tulis berapa unit yang kita ada. Okey, lepas tu berapa nilaian dia sekarang dan juga berapa yang kita melabur. Total investment tu berapa yang awal-awal kita beli. Lepas tu market value tu dia ikut kepada harga semasa. Quantity tak berubah lah. Last price dengan average price. So dekat belah tepi tu last price dan juga average price. Last tu adalah harga yang terakhir ataupun harga semasa. Average price pula adalah harga yang kita beli. Okey, belah kanan kita akan tengok unrealized. Okey, U P&L ataupun U noktah P&L dalam bentuk persen. So dekat belah kanan tu kita akan tengok profit dan juga loss. So yang ni kalau nampak ada satu button. Okey, satu button macam anak panah dua tu. Yang ni untuk kita tekan, kita nak tengok apa dekat sini, kita nak tengok realize. Okey, lepas kita jual saham, dekat mana kita nak tengok profit yang kita jual tadi. Okey, kita tengok bila dengan tekan benda ni. Tekan yang anak panah dua ni, so dia akan pergi kepada realize. Tetapi realize ni pun adalah profit yang belum ditolak charge-charge yang ada lah. Okey, belum ditolak lagi. Okey, baik. So portfolio ni penting penting. All yang ni kita ada apa yang ni. So portfolio tempat kita nak tengok saham kita. Okey, so kita go next kepada trade history. Dekat sini trade history tak ada. Mungkin kena ambil mana-mana account. Tetapi dekat trade history ni kita nak tengok saham apa yang kita dah beli sebelum ni lah. Okey, dia ada limit dia juga berapa lama yang dia akan tunjuk. Mungkin hari ni punya ataupun 2-3 hari lepas. Mungkin 5 hari, 10 hari lepas dia tak akan tunjuk lah. So kita boleh track saham mana yang kita beli dan kita boleh double check lah. Kadang-kadang bila kita buat pembelian dengan penjualan ni, kita tak tahu berapa profit yang kita dapat. Ataupun yang aku jual itu memang dapat profit ke atas-atas pagar. So kita ambil dekat sini lah. Kita tengok dekat sini. Trade history. Okey, kita pergi kepada next. Yang paling penting adalah account summary. Yang ni. So account summary ni saya ambil satu contoh. Imullah ni. Dia tak trade lah account ni. Tapi kita guna. So benda ni awak kena faham deh. Apa itu opening trust? Okey. Apa itu opening limit, intraday purchase sales, available limit. Lepas tu di bawah dia ada purchase due for selling, due for settlement, remaining purchase contract, sales proceed due, lepas tu remaining sales, contra gain, contra loss, others. Ada banyak dia ni. Yang ni yang ramai yang kurang faham. Deh. Saya tahu ada orang dia dah rasa macam dia faham tapi dia ada benda yang kurang faham menyebabkan ada isu. Isu dia apa? Isu bila nak withdrawal nanti. Bila kita nak keluarkan duit kita. So saya cerita sikit berkenaan dengan benda ni. Bawah ni ada lagi ke yang penting-penting? Okay, sebab saya nak cerita panjang sikit dekat account summary ni kalau boleh. Okey, kita pergi dekat bawah sikit lagi boleh? Account summary saya akan cover ujung. Okey, saya akan cover ujung. So kita pergi tengok lagi dekat selain daripada account summary. So ada payment. Nama lagi payment dok. Payment ni adalah tempat untuk kita deposit duit kita. So kita nak deposit, kita tekan button payment, nanti dia akan keluar dekat sini. Yang saya punya dia tak keluar. Okey, sebab saya ni account remiser, so dia tak keluar dekat sini. Nanti dia akan keluar. So tempat nak deposit. Tapi kalau dia kata ada isu, masalah payment cannot be made online ke apa, awak screenshot gambar. Screenshot gambar ataupun ambil gambar, lepas tu PM saya bagi tahu saya ada isu ni, tak boleh nak deposit.
Saya nak deposit 100,000 ni tak boleh masuk ni. Macam mana ni? Awak hantar gambar, lepas tu step kedua awak bagi client code tadi. Tak ingat client code, awak bagi nama penuh awak. Saya check. Ni contoh yang selalu berlaku yang ni lah. Online payment is not available. So bila awak hantar kepada saya gambar macam ni, saya akan submit gambar ni kepada operation. Operation tu dia akan minta client code. Client mana, dia nak tahu juga client mana ni. Dia tak akan minta nama client, minta client code. So bila bagi client code, dia akan settle, dia bagi tahu okey, client ni dah boleh try balik. So saya akan bagi tahu balik kepada client, boleh try balik. Okey, kalau ada apa-apa yang nak kena buat, saya akan bagi tahu kepada klien apa yang nak kena buat. Benda macam tu deh. So payment dekat sini tempat kita nak deposit. Cuma kalau dulu kalau kita buat payment, dia ada sebenarnya dia ada masa dia apa semua kan. So payment ni saya sarankan untuk kalau awak nak buat, awak kena buat dalam waktu office hour. Awak jangan buat masa cuti. Sebab nanti awak akan tertanya-tanya, ya aku buat payment tapi duit tak masuk. Hatta kalau kita buat dalam hari bekerja pun, masa office hour pun dia tak ada. Kalau dulu bila kita transfer online, bayar apa semua settle, dia akan keluar dalam kita punya available limit. Tapi tak masuk. Sekarang ni ada problem dengan sistem ni yang hari tu punya isu lah. Jadi kepada klien yang nak deposit, awak bila lepas selesai buat deposit, ada resit dia tu awak screenshot, hantar kepada saya sebab saya kena submit kepada operation dah. Saya kena submit balik. Jadi saya pun banyak kerja jugalah. Tapi tak apalah dok, kerja saya nak buat guna. Saya jadi banyak kerja sikit untuk buat hantar gambar yang awak screenshot kepada operation, bagi tahu dia ni dah deposit. Dia akan check dalam akaun bank UOB tu ada tak klien yang transfer sama dengan nilai, nama pun sama. So dia akan update dekat mana, dekat available limit. Ni nanti available limit kita sentuh nanti deh. Okey. Ingat kena ni yang ni. Saya selalu bagi tahu reminder dalam grup supaya bagi resit. Kalau tak bagi resit, bukan tak masuk, dia masuk. Cuma dia lambat. Ada banyak isu lah. So nak ni just hantar kepada saya. Dia banyak ni sikit lah dek. Kalau broker lain saya rasa simple je. M Plus saya guna dulu, memang steady dia punya platform ni. UOB nak buat macam mana? Okay, so withdraw. Ni withdraw duit. Ni withdrawer, nama lagi withdrawer. So withdrawer ni tempat kita nak withdraw duit. Okay. So macam mana kita nak withdraw, dia akan keluar macam ni. So kita tekan button request. So kita nak request duit. Okay, ataupun nak keluarkan duit. Banyak mana dia akan ada dekat available trust. Tetapi awak kena note, ada beberapa benda yang kita nak clear ataupun nak cerita berkenaan dengan trust ni. Kalau awak baca dekat bawah dia, withdrawal amount tulis berapa banyak, contohlah 500. Kita dia adalah online transfer. So nanti dia akan withdraw dan ambil masa proses dalam masa 1 hari. Cumanya kalau baca dekat bawah sekali tu, dia dah bagi tahu you hereby agree that your withdrawal request is subjected kepada availability of trust money and it is not earmarked for any future trading limit, outstanding due or undue position. Apa yang akan berlaku bila available trust ni ada RM500 contoh. Tetapi masa hari tu okey, kita pergi guna RM500 tu, daripada 500 kita guna 300 contohlah ni. Tak logik nak beli saham 300 benarnya, tapi kita guna je 300. Duit tadi kita guna untuk kita beli saham. So tinggal lagi 200. So sebenarnya kita boleh withdraw hanya 200 sahaja. So apa yang akan berlaku nanti adalah dekat B tu, dekat bawah tu, the amount approved may be lower than the amount requested. Yang ni awak kena noted. Bahawa duit yang awak withdraw tu nanti dia operation dia akan PM saya. Dia akan tag saya, klien ada buat withdrawal 1,500 contohnya. Tetapi klien ni juga dia ada buat pembelian saham, apa-apa saham menggunakan duit tadi. So daripada 1,500 tu, klien ni hanya boleh mengeluarkan 800 sahaja. So bila dia PM saya macam tu, kerja saya ada dua. Saya akan PM kepada klien
Dengan harapan klien balas balik lah. Kalau tak, saya akan proceed sahaja yang mana ada. Kalau lambat sangat lah. Sebab kita ada timing dia kan. Kita kena submit sebelum pukul 10 pagi benda ni. So kena balas. So 800. So 800 sahaja. Dia withdraw sebab apa? Sebab duit dekat Available Trust ada 1,500. Tapi kenapa boleh buat keluar 800 je? Yang tu yang saya nak kena cerita dekat account summary sekejap lagi. Okay. So isu dia adalah bila mana ada duit 1,500 tapi 1,500 tu setengah daripada tu digunakan untuk membeli saham. Dia tengah queue, tengah beratur untuk membeli saham. So bila dia queue, dia kata klien ni hanya boleh withdraw 800 sahaja. So saya akan PM kepada klien, awak nak proceed dengan amount yang boleh bawa keluar tu sahaja ataupun nak cancel. Nak cancel untuk withdraw ataupun nak bawa keluar semua duit dan awak nak cancel order buy awak buat tadi. Macam ada seorang klien tadi, dia nak cancel order yang dia buat, buy order yang dia buat tu, so dia boleh buat keluar semua duit yang dia nak. Okay, so benda ni dia ada sedikit isu lah nanti. So kalau kita tengok lagi, any request mode on non-working day will be processed on the next working day. Okay, mana-mana request withdrawal yang dibuat pada hari tidak bekerja akan diproses pada hari bekerja. Cut off time for submission untuk hantar withdrawal ni kena hantar submit sebelum 10 pagi untuk proses pada hari yang sama. Maksudnya kalau withdrawal hari ni, kalau sebelum 10 pagi, malam, paling lewat malam awak akan dapat duit tu. Tapi kalau awak buat selepas pada jam 10, apa yang akan berlaku, awak akan dapat keesokan harinya. Nanti saya dah bagi tahu dekat sini, jangan tanya saya pula deh. Tanya mana duit saya tak masuk lagi. Dah dia tulis dekat situ akan ada proses tu akan dibuat the next day ataupun kalau lambat sikit pada 10, dia akan proses keesokan. Bukan proses, dia proses hari yang sama, cuma masuk duit tu lambat. Okay, so ni withdrawal. Lagi apa lagi yang ada dekat sini, ada chart Gini. Okay, dekat chart Gini ni memang saya guna dan kebanyakan buy call yang saya beri dalam group active client, saya ambil daripada sini. Tetapi dengan ada beberapa adjustment. Okay, tetapi saya tak pakai telefon lah. So antara favorite saya dekat sini, kalau tengok dekat sini ada stock exchange, signal. Apa yang favorite saya adalah yang ni. Kalau tengok dia tanda semua ni. Yang favorite saya hanya dua saja, iaitu resistance breakout with high volume dan juga volume increase and price breakout. So bila awak tekan dua tu, awak tekan pangkah belah kanan atas. So semua ni dia akan keluar. Dia boleh pilih lagi strength tadi kalau perasan. Boleh pilih strength. Dekat bawah ni awak boleh, bullish trend ni awak boleh buat sampai 5. Kalau nak banyak sikit, awak pilih. Yang ada satu pun dah cukup. So yang ni, kalau tengok hari ni apa yang saya bagi buy call hari ni, siapa ingat tadi saya bagi buy call apa? Counter apa lagi ni? Ada tak yang ingat? Klien yang aktif lah, cuba komen. Yang hari ni punya Theta. Theta ada ke dalam ni tadi? Puasan. Theta hari ni Theta. So sekejap. Theta ada, DNO tak? DNO hari ni juga. Theta. So Theta. So saya ambil dalam ni ya sebenarnya. Ada itu kita buat screening. So yang ni GCB contoh saya ada bagi GCB hari ni. So GCB ni insya-Allah akan buat continuation. Apa yang saya tak suka dalam phone ni, awak boleh tengok gain ni terlalu limited terlalu limited. Sebab tu saya suka guna, kalau boleh ada laptop ke iPad ke, lagi better lah daripada pakai macam ni. Macam mana nak buat study macam ni? Tak ada study lah tengok. Tapi dekat sini awak boleh tengok support and resistance lah. Okay. Support and resistance. So kalau tengok ni, nampak ada resistance breakout dekat GCB dan ada beberapa resistance yang dia akan pergi dah 89 sen dengan 90 sen. Dekat sini bawah ni nampak ada pattern head and shoulder, betul tak? So dekat sini bawah ni ada head and shoulder, itu adalah point of reversal trend. Yang ni kita akan sentuh nantilah technical analysis berkenaan dengan ni. Hari untuk active client hari Sabtu nanti kita akan sentuh benda ni.
Sebab ramai juga yang saya dapat PM, macam mana nak beli saham maksudnya nak buat pemilihan, nak beli, nak tengok teknikal. Last kali kata apa, dengan mudahnya minta biker je, tanya terus beli harga berapa, jual harga berapa, senang tak. Yang letihnya saya lah, nak kena handle klien yang ada akaun masalah lagi ni, yang tak boleh nak login apa semua ni, jadi lambat sikit reply. So yang ni so dekat sini saya biasa guna yang ni sahaja. So kalau tengok SKB Shutter ni antara yang menarik hari ni, tapi jap, dia tutup merah hari ni. SKB Shutter, SKB Shutter tutup merah. Tadi dia ada buat movement yang menarik. Synergen saya ada bagi buy call hari ni. Synergen saya ada bagi buy call. Kebanyakannya JCY pergerakan yang tak menarik sangat bagi saya ini. Naik tadi pagi tadi okey, tapi petang tu Solution pun nampak ni, teknologi nampak macam ada something wrong. Kenaikan yang kuat tapi jarum juga kuat. So hati-hati dengan teknologi dah. Hati-hati dengan teknologi. SNS tadi lagi ke petang dia buang. SNS okey. Corazza lagi apa lagi counter yang saya bagi tadi, Theta ni, Theta tadi. So Theta masih okey lagi. So ada banyaklah counter, biasa saya ambil dekat sini je lah. Cuma ada beberapa benda yang kita nak kena tengok, yang mana saya akan ajar kepada active client pada hari Sabtu nanti. So nanti join lah, kita akan belajar inverse chart. Kita akan belajar QM, setup QM, macam nak tengok projection dia nak pergi ke mana. Lepas tu kita nak tengok satu indikator volume tu lah. Okay, so ni chart Gini. Yang kedua, Share Explorer boleh abaikan yang ni. Kalau tekan saya tak keluar ni, tak keluar. Lepas tu stock screener pun dalam ni saya tahu awak punya keluar, tapi saya punya saya duk tunggu tadi tak keluar, dia keluar macam ni. Tapi saya rasa kalau yang klien punya kalau tekan keluar. Event and promotion, yang ni pun kalau nak tengok apa yang ada yang menarik yang ni, how to screen for stock using chart Gini. Ada webinar dia, bursa IPO. Okey, dekat sini siapa yang nak trade US. Okey, enjoy free live US market feed today. So trade dekat London berapa persen dia punya brokerage dia kalau tengok dekat sini. So dia ada tulis siap-siap ada dekat sini. Hong Kong berapa kalau nak trade, minimum online brokerage 0.42%, US 0. flat rate 0.20% online brokerage fee ataupun minimum 15 USD. So dekat sini semua ada. Alright, so kita pergi next. Dekat setting. Yang ni penting juga ni deh. So dekat setting ni, kalau kita ada bahagian security setting, okay, tekan bahagian security. Yang dekat security ni adalah untuk kita tukar password. Lepas tu device management. Yang ni kita ni lah, kita panggil binding. Lepas tu biometric login dengan biometric trade. Tadi ada orang tanya saya macam mana nak bagi jual dan juga beli. Sebab apa? Sebab bila kita beli saham ataupun jual, dia akan minta trading pin. So trading pin, saya tegaskan sekali lagi dekat sini, dia sama dengan password kita nak login. Sama password dengan kita nak login untuk trading pin. So macam mana kita nak bypass benda tu, awak kena hidupkan benda ni. Siapa phone yang ada fingerprint, awak boleh on biometric trade ni, turn on kan dia. So nanti apabila kita buat pembelian nak confirm, kita just guna thumbprint saja. So dia tak perlu masukkan nombor PIN dah. Okay. Lebih senang. Lepas tu biometric login, yang ni macam biasalah, bila kita nak login, kita boleh guna fingerprint. Tetapi isu dia, bila kita lama-lama sangat guna fingerprint ni, kita lupa password kita. Itu masalah dia. Bila kita tukar phone, kita tak ingat dah kita punya password. Sebab itu kita ada cara untuk reset password apa semua dah. So tapi kalau nak gunalah. Cuma kalau kita dah reset password dekat sini, siapa yang dah reset password, bila dia boleh masuk menggunakan password yang dia isi mula-mula, tetapi bila dia guna biometric login tak dapat. So bila awak dah tukar password, yang paling penting adalah awak masuk dekat security setting ni, awak kena turn off biometric login. Sebab biometric login tu dia menggunakan password yang lama. Awak kena turn off, lepas tu turn on balik untuk dia ambil password yang baru yang kita login tu.
Itu satu isu juga. Sebab tu apa-apa masalah dekat platform, saya nak awak hantar gambar dekat saya sebab saya tahu dekat mana saya boleh kata apa, troubleshoot. Saya tengok yang ni tak ada apa ni, dia punya error dia ni tak apa ni, dia tak activate untuk buat migrate, tak buat migration lagi. Ataupun kadang-kadang tu dia kata account suspended lah. Ni saya tak boleh nak masuk login. Saya ingatkan dia guna platform baru, rupa-rupanya no, dia guna platform yang lama. Sebab tu juga kadang-kadang saya tanya soalan aplikasi mana, bila last trade ataupun bila last login. Saya akan tanya benda-benda sebab saya nak tahu punca. Kalau awak hantar gambar senang, saya tahu dekat mana punca dia. Okey, lepas tu trade setting. So trade setting ni awak boleh letak default quantity, yang ni pun boleh ubah. Kalau jenis yang beli 100 lot, awak boleh tekan terus dekat situ default quantity, apa-apa saham awak beli dia akan auto jadi 100 lot ataupun 100 lot. Lepas tu trading pin per session, yang ni awak kena turn on. Maksud dia okey, kalau awak tekan yang ni, okey, turn on skip trading pin at your own risk. Bila kita tekan yang ni, dia akan bila awak dah buat kata apa, pembelian satu kali, bila awak nak beli sekali lagi, awak tak perlu masukkan trading pin. Tapi kalau awak log out, lepas tu awak masuk balik nak beli, awak kena trading pin. Tapi nak settlekan trading pin tadi, macam saya bagi tahu, just guna fingerprint saja deh. Yang pakai fingerprint lah, yang tak ada nak buat macam mana dah. Skip order preview, yang ni saya tak suggest lah. Sebab bila mana kita tekan, kita nak tengok betul tak yang kita key in order tu. Takut kita silap isi harga ke apa. So yang ni tak payah turn on lah, untuk keselamatan deh. So lepas trade, kita pergi general setting. Yang ni kita boleh tukar theme. Okay, follow system, like, nak gelap sikit ke apa boleh. Okay, kalau gelap dia jadi macam mana? Jadi macam ni, nampak? Nampak style sikit. Kalau nak light dia jadi macam ni. So boleh tukar dekat sini. Lepas tu pergi dekat menu, yang ni tak ada apa. Volume setting apply tu. Yang ni pun saya rasa tak perlulah volume. Yang ni volume ni bukan volume suara. Volume yang kita nak tengok ni dalam bentuk lot ataupun unit. Yang ni pun tak payah tukar. Last sekali video guides. Okay, dekat sini bila saya tekan ni, dia ada isu sikit ni, dia tak boleh nak keluar. Dia jadi macam ni. Tapi saya rasa kalau ada yang dekat phone klien, dia akan keluar. So pada yang tanya macam mana nak guna platform ni, sebenarnya adalah beberapa video yang dia buat untuk guna platform ni. Macam contoh how to set up biometric mobile, macam mana nak guna tools mobile, macam mana nak view portfolio list of shareholding mobile, how to check stock indicator mobile, how to fund account mobile. Fund ni maksudnya nak depo lah. How to place order, modify, cancel mobile, how to withdraw. Yang ni sahaja yang dia buat. Nanti boleh tengok kalau free yang ni. Tapi asal tak tengok dah, cukup lah saya buat video ni deh. Okey, lepas tu about us, yang ni tak ada apa. Dan dekat bawah ni ada security code lah. So yang security code ni yang kita kena masukkan deh. Bila kita tekan, tak nampak lah yang ni security code. Dia tak bagi tunjuk gambar sebab dia privacy. So security code ni kalau tekan, fungsi dia untuk kita bila mana kita nak nak login dekat website deh. Bila kita nak login dekat website, kita kena tekan button generate security code setiap kali kita nak login. Okey. Okey, saya rasa habis dah. Belah kiri ni, bawah sekali log out. Cuma kita nak sentuh berkaitan dengan account summary ni. So account summary, kalau tengok dekat sini ada nama kita dekat atas dan juga client code dekat belah kiri. Okey, yang tu client code, bukan user ID deh. Saya takkan minta user ID melainkan klien ada isu ataupun ada masalah, tak pandai nak reset password ke apa, nanti saya akan minta yang tu. Tapi yang lain kalau ada masalah depo ke tak boleh ke apa semua, biasanya saya akan minta saya akan minta client code sahaja deh. Okey, opening trust, lepas tu opening limit, intraday purchase sales dengan available limit. Saya cerita yang ni dulu. Okey, opening trust ni apa benda? Opening trust ni adalah duit
di dalam wallet kita deh. Okey, duit di dalam wallet, di dalam akaun CDS kita. Apa beza dengan available limit? Dekat bawah tu. Opening limit ni, yang ni boleh abaikan. Okey, yang intraday purchaser yang ni boleh abaikan. Yang paling penting adalah opening trust amount dengan available limit. Sebab kadang-kadang opening trust tu opening trust dekat situ 500 tapi available limit tu jadi 400 lebih. Alhamdulillah. Dia jadi berkurangan dekat available limit. Dekat opening trust tu ada banyak, ada 500 tapi available limit hanya ada 400 contoh. So opening trust ni adalah duit yang kita boleh withdraw. Ramai yang keliru dengan available limit. Available limit ni adalah nilai ataupun duit yang kita ada yang kita boleh beli saham. Available limit. Trust pula adalah duit yang kita ada di dalam wallet kita. Dan dalam trust ni dia akan berubah-ubah. Dia akan berubah-ubah bila mana kita ada membuat pembelian dan juga penjualan secara aktif. Okey, saya bagi satu contoh. Available limit ada 500. Available limit ada 500. Lepas tu, bila dia beli saham hari ni, opening trust masih ada 500. Okey, available limit 500, opening trust kita letaklah 500. Saya bagi contoh mudah, okey. Available limit 500, opening trust 500. Bila kita beli saham 500 hari ni, so duit yang dia akan tolak adalah dekat available limit. Okey, dia akan tolak dekat available limit. Dia tak akan tolak dekat trust. Bila dia akan tolak dekat trust ni, dia akan tolak dalam masa T3. Okey, dia akan tolak dekat situ T3. Apa benda T3 nanti saya cerita sekejap lagi. So bila saya kata contohlah, awak beli saham dok RM500. Tapi awak tengok dekat trust amount ada RM500. Saya nak tanya awak, kalau awak nampak ada dekat trust ni, awak boleh withdraw tak? Kan tadi kalau kita tekan withdraw ni, kalau tekan withdraw ni kan, bila kita request nanti dekat available trust tu, dekat available trust tu akan ada 500. Tapi dekat available limit tu tak ada dah. Duit tu awak dah guna. So dekat sistem available trust yang kita nak withdraw ni, dia masih ada dan kita boleh tekan, boleh masukkan 500. Tetapi apa yang berlaku bila awak tekan benda ni, awak submit, nanti operation dia akan bagi tahu bahawa klien ada membeli saham. Dalam trust tu tak boleh nak proses sebab duit tu dah tak ada, awak dah beli. Cuma dia tak update lagi dekat trust. Trust dia akan update pada 3 hari selepas awak buat pembelian ataupun penjualan. Sebab tu saya cerita tadi. Awak tengok dekat bawah tu, you are hereby agree that your withdrawal request is subjected to availability of trust money and it is not earmarked for any future trading limit ataupun outstanding due ataupun undue position. The amount approved may be lower than the amount requested. Duit yang awak minta pun mungkin dia boleh lebih bawah daripada yang duit awak minta. Sebabnya available trust ni dia berubah-ubah. Makin aktif awak trade, makin banyaklah dia berubah-ubah dan awak tak boleh nak tahu berapa banyak sebenarnya awak boleh withdraw ataupun berapa banyak yang ada dekat available trust. Jadi kalau awak nak tahu, betul-betul nak tahu, awak bagi klien kod, saya akan tanya operation, dia ni ada berapa duit yang dia boleh withdraw hari ni, lepas tu baru awak tulis dekat situ berapa duit. Barulah settle masalah tu. So sistem dia akan jadi macam ni deh. Kita pergi balik dekat account summary. So kena faham available limit kita beli 500 tapi dekat trust amount ataupun trust account dia tak tolak lagi. Dia belum tolak lagi deh. Fitri Yazid request to join. Tak deh. Ni klien baru apa ni? Bentar. Okay, so yang ni
Bawa balik. Ya, ini. Okey, dekat bawah lagi kita pergi dekat purchase, due for forced selling, due for settlement, remaining purchase contract. Yang ni bahagian purchase. Purchase ni kalau kita translate kepada bahasa Melayu, beli. Apabila kita membuat pembelian, dia nanti akan ada beberapa proses. Lepas tu kalau sales dekat bawah tu, sales ni adalah penjualan. Bila kita jual nanti dia akan naik nombor dekat sales proceed due ataupun remaining sales contract. Contra gain dengan contra loss ni biasanya untuk intraday player. Kalau awak jenis beli pagi, petang tu jual, nanti kalau awak profit dia akan tunjuk dekat sini. Kalau awak rugi dia akan tunjuk dekat contra gain and contra loss. Tetapi kalau kita swing, kita beli saham, esok, lusa kita simpan ataupun 3 hari, 2 hari kita simpan saham baru kita jual, dia tak akan keluar apa-apa dekat contra gain dan juga contra loss. So, contra gain dan juga contra loss hanya untuk intraday trader sahaja. Okey, intraday trader sahaja. Awak boleh tengok dekat situ untung banyak mana dan loss banyak mana deh. Okey, yang saya nak tunjuk adalah purchase. So, due for forced selling, due for settlement yang purchase. Yang ni saya akan stop sharing dulu yang ni sebab saya nak buka satu gambar supaya awak faham benda ni. Saya stop sharing ni. Okey. Ini okey, saya akan share dekat sini. So saya share balik yang ni, lepas tu pergi dekat sini. Okay. Okey, memahami T3. Yang ni yang saya rasa ramai juga yang salah faham ni. Dia ingat dia dah account apa ni? Account apa yang kita panggil? Dia dah pakai account cash account, tapi kenapa dia perlu ada T3 juga? Okey. So mengapa perlu T3? Saya pergi dekat sini. Apabila kita membeli, okey, pembeli dia akan hantar kepada broker tadi. Okey, dia akan pergi kepada broker, broker akan hantar kepada clearing house which is di bawah Bursa Malaysia, Bursa Malaysia. Lepas tu akan masuk dekat CDS kita dan last kali duit tu akan last kali dia akan tolak daripada duit kita, bank. Okey, sama juga penjual bila kita jual, kita akan pergi proses kepada broker, broker tolak berapa charge apa semua. Lepas tu ada clearing fee. Lepas tu masuk dekat depository CDS and then duit dia akan tolak daripada duit bank kita. So proses clearing, pengesahan dan pemindahan pemilikan mengambil masa 3 hari bekerja. Tak kira awak ni account collateral ke, account margin ke, account yang tak pakai duit, guna margin daripada broker ke, kena melalui proses ni. Walaupun awak ada duit sendiri, dia melalui proses ni. So proses ni yang menyebabkan duit trust kita tadi tu lambat dia masuk dekat situ. So kalau tengok dekat sini, T3 ni apa maksud T3? Memahami proses T3. Kenapa duit atau saham belum clear segera? T3 bermaksud, okey, saya zoom in sikit ni. T3 bermaksud 3 hari bekerja selepas tarikh transaksi. Contoh kita beli saham hari Isnin, kita panggil sebagai T0. Lepas tu Selasa T1, Rabu T2, hari Khamis adalah T3. Ini adalah tempoh penyelesaian ataupun kita panggil settlement di Bursa Malaysia antara pembeli, penjual broker, clearing house, CDS dan juga bank. Ini yang saya ambil tadi. Akaun anda di U-Trade 3, account summary. Okey, bila kita beli saham, okey, kalau tengok dekat sini opening trust, dia kata duit cash sebenar yang ada dalam akaun trust anda. Available limit tu adalah limit ataupun baki duit yang masih boleh digunakan untuk membeli saham.
Okey, due for settlement, jumlah yang perlu dibayar untuk belian yang belum settle. Okey, yang ni due for settlement. Dengan kata lain, apabila awak beli saham, sebenarnya proses tu belum selesai. Walaupun saham tu dah masuk dalam portfolio, tapi saham tu tak adalah dia hantar kepada broker, broker akan hantar kepada clearing house, iaitu bursa, bursa akan masuk kepada CDS ataupun deposit system. So dia memakan masa, memakan masa, dan juga dalam proses kita dalam saham ni kita ada beberapa benda yang kita nak kena bayar. Pertama kita kena bayar adalah brokerage fee. Yang ni yang paling famous lah, brokerage fee. Sebabnya setiap broker ni fee dia berbeza-beza. Okay, brokerage fee. Lepas tu awak kena bayar clearing fee kepada bursa tadi. Okay, ni dekat bursa ni. Lepas tu kena bayar stamp duty untuk LHDN punya. Lepas tu clearance fee saya rasa untuk LHDN ni saya ingat. SST untuk LHDN. Lembaga hasil dalam SST. So itu adalah charge yang perlu dibayar. Okey. Apa yang saya nak kaitkan adalah duit yang perlu kita guna untuk membayar tu adalah menggunakan daripada duit trust. Okey. Duit trust. So apabila awak ada RM500, saya bagi contoh available limit. Apabila awak ada RM500 dekat available limit, dekat trust account pun awak ada RM500. Awak pun guna semua duit RM500 itu untuk membeli saham. Okey, bila beli saham RM500 yang awak beli tu, dia tak termasuk kepada charge lagi. Brokerage fee tak masuk, tak tolak lagi. Lepas tu bukan tak tolak, tak tambah lah dok. Tak tambah lagi brokerage fee, clearing fee, stamp duty, SST, benda tu tak tambah lagi. Kalau awak guna RM500, dalam trust awak pun ada RM500, maksudnya awak sebenarnya perlu membayar lebih daripada RM500. Bila yang awak kena tambah balik duit yang selebihnya itu adalah T3 tadi. T3. Bila sampai T3 nanti, bila awak beli RM500, RM500 charge semua yang awak buat pembelian, charge pembelian, total brokerage fee, total clearing fee semua RM12. Jadi awak kena bayar RM12 kepada broker, kepada clearing fee tadi tu. Nak ambil dekat mana duit tu? Kebiasaannya, secara semula jadi sistem ni, dia akan tolak daripada trust. Kita punya duit trust kita. Dia akan tolak dekat trust amount ni ataupun trust opening trust amount. Dia akan tolak dekat sini. Tapi tadi kita dah guna RM500. Jadi kosong dekat situ. So dekat sinilah timbul isu forced selling. Forced selling ni apa benda? Forced selling ni maksudnya awak kena menjual beberapa unit saham, kebiasaannya 100 unit saham untuk cover bayaran charge tadi. Yang tu kita panggil sebagai forced selling. Saya akan PM kepada klien bahawa ada forced selling hari ni, yang mana awak ada beli saham sebelum ni, saham Cloudpoint. Saya bagi contoh. Ada forced selling terhadap saham ni, dia belum tolak lagi charge daripada trust tadi, dan hari tu adalah hari T3, awak perlu bayar. Untuk melengkapkan pembelian tadi, awak kena bayar sekian-sekian. Contohnya dalam lebih kurang RM20 contoh. Lepas tu, kalau awak tak nak top up, cara dia sama ada dua. Pertama, awak kena top up RM20 yang charge tadi tu, supaya dia boleh settle semua bisnes yang buat tadi, pembelian tadi. Tetapi, kalaulah awak ni tak nak top up, masa tu urgent, tak ada memang kata kesuntukan, bukan kesuntukan masa, kesuntukan duit masa tu, memang tak nak top up. Jadi awak tak nak, awak kena jual berapa unit. Beberapa unit dalam tu nanti dia bagi tahulah berapa unit saham yang awak kena jual. Biasanya 100 je lah, 100 unit. Untuk apa? Untuk cover tadi. Sebab tu saya bagi tahu kepada klien, apabila awak membeli, awak jangan mengguna semua duit tu. Kalau kita fikir secara logik pun, kalau kita ada 500, kita guna 500, lepas tu charge nak bayar macam mana? Tu baru kita bayar harga saham. Kita tak bayar lagi harga brokerage, harga clearing fee, harga stamp duty lagi. So kalau kita nak beli, kita kena ada spare. Kalau tanya saya, paling elok ada spare 100. Kalau 500, beli RM400. Kalau ada 1,000, beli 900. Kalau ada 10,000, RM10,000 tak ada lah dia ambil sampai 1,000. Tapi awak spare lah RM200 ke RM100 ke.
supaya dia tak ada nanti for selling tersebut yang berlaku tadi. So bila kita beli saham, yang pertama dia akan masuk dekat remaining purchase contract. Nanti dia akan keluar. Kita beli, okey. Beli dekat mana? Beli dia akan keluar dekat purchase ni. Ni yang purchase ni yang sales ni sales, yang ni jual. So bila kita beli saham, dia akan duit yang kita beli tadi keesokan T+1. Okey, T0 kita beli, T+1 dia duit tu akan masuk dekat mana? Akan masuk dekat remaining purchase contract. Belian yang telah dibuat tetapi belum settle ataupun belum selesai. Dia akan masuk. Kalau contoh awak beli saham tu 500, nanti esok tu dia akan masuk dekat sini 500. Dekat remaining purchase contract. Okey, lepas tu apa yang berlaku? T+2 ataupun T+3, duit tu akan pergi dekat mana? Dia akan pergi dekat due for settlement. Dia akan pergi dekat due settlement. Jumlah yang perlu dibayar untuk belian yang belum settle. So masa T3 inilah, okey, dia akan tolak duit daripada trust account. So sebab tu trust account kita ni berubah-ubah kalau awak active trade. Kejap awak beli, lepas tu saham, contoh awak beli saham ni Cloudpoint ataupun awak beli Mr. DIY. 3 hari dia tolak daripada trust. Lepas tu masa tak sampai 3 hari, kadang-kadang tu awak ada duit lebih lagi, masa tu awak beli saham Kopi Oriental. So bila awak beli terlalu banyak macam tu, duit trust amount ni dia akan berubah-ubah. So bila berubah-ubah macam tu, bila awak nak buat withdraw, dia akan jadi ralak lah. Bila awak nak withdraw, awak tengok trust amount ada RM500. Tapi bila tertekan RM500, tak dapat. Saya akan PM dekat awak, boleh release sebanyak 200 saja. Sebabnya dia dah pegang duit tadi tu untuk dia bayar settlement tadi. Okey. So itu adalah purchase. Saya bunyi macam ada nak masuk ni. Okey, lepas tu kita pergi kepada sales. So bila awak jual saham, yang pertama dia akan pergi dekat remaining sales contract. Ini adalah T+1. Remaining sales contract ni jualan yang telah dibuat tetapi belum settle ataupun belum selesai lagi. Dia akan ada ni. Dekat sini dia akan ada nombor berapa pembelian yang kita, penjualan yang kita buat. Lepas T2 ataupun T3 nanti dia akan masuk dekat sales proceed due. Dekat sini akan ada duit hasil jualan yang belum clear ataupun belum selesai. Dekat situ. So kalau kita nak tahu berapa banyak sebenarnya duit yang kita boleh withdraw, awak kena bagi semua dekat purchase ni ataupun dekat sales ni, bagi dia kosong. Dia keluar macam ni, kosong, 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 tinggal semua clear. Barulah awak tengok dekat trust amount ada berapa. Sebanyak itulah duit yang awak boleh withdraw sebenarnya. Jadi sebab tu saya kata sebelum ni, kalau yang active trade, kalau awak nak withdraw, betul-betul nak withdraw berapa banyak awak nak tahu, awak kena puasa. Lepas awak dah beli saham banyak-banyak tu, awak kena puasa untuk trade supaya awak tahu berapa sebenarnya duit yang ada dalam trust amount. Okey. Lepas tu tak ada dah, yang ni yang paling penting. So senario dia bagi tahu dekat sini. So hari pertama T0 beli, apa yang berlaku di account anda, ada due for settlement, remaining purchase contract, available limit akan berkurangan. Lepas tu T+1 ataupun T+2 masih pending settlement, saham dah nampak dalam portfolio dan boleh jual tertakluk kepada rules, tetapi back end belum settle lagi dah. T+3 settlement. Okey, T+3 baru kita panggil settlement. Due for settlement dia akan jadi kosong, remaining purchase contract akan jadi kosong dan saham ini menjadi milik anda sepenuhnya. Itu untuk pembelian. Kenapa tak instant? Sebab sistem bursa perlu masa untuk pengesahan dana, matching and clearing, pemindahan pemilikan dan juga kawalan risiko dan juga audit. Okey, ini semua tak kira. Awak ada, saya bukan pakai duit pinjam, saya daripada broker, saya pakai duit cash. Duit cash pun dia melalui proses ni. Okey, so senario kedua, jual saham hari kedua, T0, okey, jual saham berlaku, sales proceed due akan jadi 15, remaining sales contract akan jadi 15, duit nampak dalam account tetapi belum clear lagi. So T+2 masih pending settlement, duit belum boleh withdraw kerana broker belum terima settlement daripada orang yang menjual kepada kita. Last kali duit dah T3, okey, kita panggil T3, duit dah settle, sales proceed dia akan jadi kosong, remaining sales akan jadi kosong. So masa ni lah opening trust amount akan bertambah dan duit kita boleh withdraw banyak mana.
baru kita tahu. Kenapa tak boleh withdraw segera? Kalau withdraw awal, broker tanggung risiko jika pihak lawan ni, maksudnya yang menjual tu gagal settle dan ia melanggar proses kawalan risiko besar. Apa lagi yang ada? So ringkasan maksud setiap item, dia kata dekat sini kalau opening trust amount ni duit cash sebenar dalam account trust anda. Tapi untuk membeli saham, awak hanya perlu tengok dekat available limit sahaja. Awak nak tahu berapa banyak duit yang awak ada untuk membeli saham, tengok dekat available limit. Jangan tengok dekat trust. Tengok dekat available limit. Baki limit yang masih boleh guna untuk membeli saham. Due for settlement, hutang belian yang perlu dibayar dan belum settle. Remaining purchase, belian belum settle, masih pending. Sales procedure, duit jualan, sales ni jualan. So remaining sale contract, jualan masih belum settle ataupun pending. Okay, so yang ni cash account, dekat bawah ni cash account, bermaksud anda guna duit sendiri, bukan margin. Tetapi settlement pasaran tetap ambil masa deh. Dia bukan instant macam tu lah. Dia kena tunggu juga T3 baru kita boleh withdraw. Atau bukan withdraw, maksud kita nak tengok berapa banyak duit kita. So yang ni account summary yang awak kena faham berkenaan dengan account summary. Ada soalan ke? Saya buka soalan dulu boleh? Saya buka soalan, awak tinggalkan cek dulu sebab saya ketadah mata. Dia boleh? Kalau saya buka soalan ni, saya rasa habis dah saya punya session. Ada. Share Explorer dengan stock trainer kenapa tak boleh buka? Dia kata access deny. Yang tu saya tak pasti juga tu. Yang tu saya tak pasti. So saya pergi kepada platform balik. Kejap saya stop sharing dulu yang ni. So saya pergi dekat yang ni. Okay, saya share balik. Yang tu saya tak pasti ya. So yang ni faham Yang tu saya pun tak boleh nak bagi jawapan. Share Explorer dengan stock screener. Sebab saya sendiri pun tak pakai aplikasi YouTube 3 ni untuk membeli ke apa. Saya tengok profit dengan loss dia dekat sini. Saya cerita sikit tau berkenaan dengan isu-isu yang berbangkit ataupun masalah-masalah yang berbangkit biasanya adalah isu withdrawal ni lah. Sebabnya dia tak faham proses tadi. Okay, dia tak faham proses. Apabila kita beli saham, tiba-tiba kita nampak dekat trust ada 500. Tapi bila kita withdraw, tiba-tiba saya message. Duit yang hanya boleh withdraw hanyalah 200. Terutamanya sebab yang pertama sebab ada outstanding order. Outstanding order ni maksudnya duit trust tu, saya bagi tahu sini, duit trust ada contoh RM500. Tetapi bila kita nak buat withdrawal, kita ada beli satu saham lain. Dalam tempoh tu kita ada beli saham lain
dan duit trust tadi telah dipegang untuk dia tolak cas yang ada tu. So apa yang berlaku adalah sama ada awak boleh withdraw sikit ataupun awak tak boleh nak withdraw langsung. Itu yang common berlaku. Yang saya akan PM private lah. Okay? Sebab tu saya kalau boleh semua klien yang bawah saya memang kena ada dalam group supaya saya senang cari. Yang keduanya adalah bila mana kita nak withdraw, lepas tu saya hantar. Sebab apa saya PM? Sebab dia ada isu yang ada buy order yang dia buat. Duit dekat telah ada 1,500 boleh withdraw sebenarnya. Dia tak guna pun. Memang ada dalam trust dekat available limit 1,500, dekat dekat trust ada 1,500, tetapi dekat available limit tu ada dia tak ada duit dekat situ. Tapi kita tekan nak withdraw, tiba-tiba ada dekat trust. Memang duit ada, tetapi duit yang kita boleh withdraw tu ditahan disebabkan kita ada pending buy order. Macam ada kes yang hari ni punya. So dia akan berkurangan daripada duit yang awak buat. Lepas tu yang biasanya apa lagi yang biasanya lagi withdraw punya ni, dan ada klien yang dia dah sebab tak tahu berapa banyak yang dia boleh bawa keluar. So last kali setiap hari dia akan withdraw duit keuntungan. Contoh let's say dia untung semalam RM200, dia withdraw. Kalau tak untung dia tak withdraw lah. Dia akan withdraw bila mana dia untung. So hari-hari dia akan dapat. Lepas tu kalau ada tak cukup ke apa, dia just proceed. So saya biasa akan proceed je lah kalau ada klien yang memang kalau minta contoh hari ni 1,500, so dia boleh buat keluar 800 saja, biasanya saya akan proceed. Tapi kalau yang tu yang saya memang tak sempat lah tu sebab banyak klien yang PM saya tak sempat, memang saya proceed je. Tapi kalau saya sempat, saya akan PM lah kepada klien. Bagi tahu nak cancel ke, sebab dia jadi panjang cerita lah. So seeloknya awak boleh PM saya dulu, tanya berapa banyak yang saya boleh withdraw. Tapi banyak kerja lah saya jadinya. Tapi tak apalah deh. Withdraw punya isu. Lepas tu deposit tadi saya dah cerita tadi, deposit tak masuk. Dah deposit 30-40 ribu, lepas tu tak ada dalam available limit. So jangan panik deh. Bagi resit kepada saya akan update kepada operation untuk minta dia masukkan duit dalam tu. Lepas tu duit dalam sehari boleh, dalam satu transaksi yang kita buat tu, dia hanya boleh buat 30,000. Macam ada tadi klien yang dia nak dipu 46,000, lepas tu exceeded 30,000 satu session. So kena buat 2 kali. Maksudnya masuk 30,000, masuk 16,000. Jadi 46,000 deh. Lagi apa lagi yang lain yang ada soalan? Yang sebelum ni Kak tu masuk lah apa saya tak ingat lah. Yang platform. Cuma yang ni ada isunya berkenaan dengan calculator lah. Okay. Calculator. Saya tunjukkan calculator ni macam mana sebenarnya pengiraan dia deh. Sebenarnya calculator ni kita boleh guna platform tapi guna website. Dekat sini tak boleh. Dekat telefon ni tak boleh. Tapi saya akan cuba tunjuk. Biasanya saya akan guna KLSE screen deh. Saya tunjuk terus malam ni. Kita gabung dengan platform familiarization dengan cara nak kira. Okay. So ni adalah KLSE screener. Ini KLSE screener, satu aplikasi. Yang mana dekat sini kita boleh tengok portfolio yang kita, bukan portfolio lah, dekat sini biasanya orang akan guna untuk chart study. Chart study saham, contoh tekan USB, tekan charting, so dia akan keluar chart macam ni, kita akan study. So banyak ni lah. Lepas tu kalau satu lagi kita nak guna dekat menu ni, kita ada calculator. Macam tadi Kak ada seorang klien tu, dia guna KLSE screener ni untuk baca berkenaan dengan financial report.
Yang ni yang bagusnya dia ada AI Insight ni. Baguslah, boleh gunalah benda ni AI Insight. Tapi dalam masa yang sama, KLS Screener ni bukan hanya untuk buat benda ni ya. Dia boleh buat screening counter saham apa yang okey, yang naik. Lepas tu kita boleh baca entitlement, apa upcoming dividend, share changes, upcoming changes. Kita boleh buat apa lagi? Wish, tak begini. Kita boleh tengok financial report tadi, quarter report. Kita boleh tengok announcement company. Kita boleh tengok calculator. So calculator yang ni yang kita nak pakai hari ni deh. So kalau pakai default punya, kalau tengok dekat sini price share, lepas tu ada price share, ada buy, ada sell. Lepas tu ada number of share. Yang ni kita kena letak dalam bentuk lot lah. Nanti dia akan automatic darab dengan 100 dalam bentuk unit. Lepas tu target profit untuk kita jual. Yang ni kita boleh isi sama ada nak sell ataupun nak buat target profit. Okey, brokerage fee ni, yang ni saya tak pasti. Kalau buka default dia saya tak pasti. Siapa boleh buka ni? Siapa yang ada boleh tahu? Buka, cuba buka dekat KLS Screener, dekat telefon. So yang ni saya ambil untuk setting UOB punya deh. Kalau ikut brokerage minimum ni saya rasa RM12 saya rasa. Yang belah kanan minimum, brokerage minimum ni MIN ni, dekat sini saya dah tukar 8. Kalau yang asal saya rasa 12. Yang lain saya tak pasti. Tapi yang ni adalah setting dia lah. Okey, setting untuk UOB. So berapa banyak sebenarnya kita nak guna? Contoh saya bagi satu lah. Contohlah kita kata nak beli saham apa kita bagi contoh saham, saya tengok sekejap saham apa yang ni. Saham apa, ada idea tak? Saham Mr. DIY lah contoh. Okay, Mr. DIY harga berapa? Mr. DIY. Okay, Mr. DIY. So kita beli saham Mr. DIY. Harga saham Mr. DIY ni sekarang adalah RM1.63. Okay, RM1.63. Kita ada RM5,000. So menggunakan RM5,000 tadi tu, berapa banyak yang kita boleh beli deh. So kalau kita buat RM5,000, okay, RM5,000 bahagi dengan harga Mr. DIY RM1.63. So dia boleh bagi tahu kepada kita boleh beli 3,125 unit. Okey, dalam bentuk unit dia kita beli 163 sini ni. 5,000 bahagi dengan 1.63. Boleh beli 3,067 unit deh. 3,067 unit. Yang ni dalam bentuk unit pada harga RM1.63. Lepas tu number of share ni kita letak dalam bentuk lot. Okey, kita kena bahagi dengan 100. So bahagi dengan 100, kita boleh beli daripada 3,067 unit tadi, kita hanya boleh beli sebenarnya 30 lot sahaja. Betul tak? Okey, kita katakanlah kita target dia akan naik pada paras RM1.90. So kita nak jual RM1.90. Lepas tu target profit ni tak perlu isi pun. Tak perlu isi. So kita tekan dekat bahagian calculate ni. So dekat calculate ni dia akan keluar yang bersih. Ini yang dah tolak fee apa semua. So macam mana kita nak tengok fee tadi? So sebab tu saya share yang ni awak kena buat setting. Macam mana nak tukar setting? Tekan di atas nombor ni. Kalau contoh brokerage minimum, tekan nombor 8 tu. Tekan nombor yang ni boleh tukar ni. Yang asal saya rasa 12. Nampak dia jadi brokerage minimum 12. Yang ni boleh tukar dekat sini ni. Tekan 8 dia jadi RM8. Brokerage persen 0.1. Clearance fee 0.03. Clearing cap dekat 200. Stamp duty cap 1,000. Lepas tu stamp duty RM1.50. So bila kita tekan calculate, dia akan keluar macam ni. Apabila kita beli saham 163 dan jual pada harga RM1.90, itu keuntungan yang kita dapat, iaitu RM773 deh. RM773.36. 15.76%.
Macam mana kita nak tengok detail yang ni yang saya sebut tadi. Bila awak buy, okey, menggunakan 4,009, kalau kita beli 30 ni 30 lot. Okey, 30 lot. So kalau ambil 30 lot ataupun darat dengan 30 lot, darat dengan 100, 3,000 unit. Kalau awak darat dengan 1.63 RM1.63, duit yang awak pakai untuk membeli saham Mr. DIY tadi adalah sebanyak 4,890 dekat share value. Kalau tengok ada share value tu kan, 4,890 itu adalah nilai duit yang awak guna untuk membeli Mr. DIY. Tetapi berapa sebenarnya jumlah yang awak perlu bayar charge, berapa jumlah charge yang awak perlu bayar sebenarnya. So kalau tengok dekat charge itu, total up semua RM17.45 Yang tu yang saya sebut tadi. Kalaulah awak ada cukup-cukup 4,890 dekat awak punya available limit, lepas tu dekat trust account awak pun ada RM4,890, bila awak beli guna semua duit yang awak ada tu, okay, macam mana dia nak tolak yang dia nak tambah yang RM17.45? Dia nak tolak dekat mana? Sebab awak dah guna dah RM4,890, sedangkan awak perlu bayar sebenarnya RM4,907.45. So RM17.45 tu nak ambil daripada mana? Bila awak dah guna semua duit dekat available limit dan juga trust yang ada tadi. So bila tak cukup, bila sampai T3, dalam dekat awak punya trust account tu tak ada RM17.45, saya akan hantar for selling punya report. Report for selling ni saya nak bagi tahu dia akan keluar selepas jam 2 petang. Selepas jam 2 petang dia akan hantar dia punya report tu. So saya akan tengok nama siapa yang ada. So setakat ni ada seorang dua macam itulah. Ada hari tu memang tak ada. Sebab saya dah setting sikit dekat account summary tu, saya dah setting. Apabila awak masuk 10,000, saya akan tolak siap-siap dekat situ. Saya akan pegang duit tu dekat trust account. Sebab dulu memang saya bagi 5,000, memang semua klien guna 5,000, guna tu semua duit yang ada. Nanti saya dapat kita panggil report for selling, kena PM seorang-seorang. Yang ni kena top up. Lepas tu lambat reply pula, jadi isu lah. Sepaksa saya jual. Maksudnya saya terpaksa jual saham tersebut. Jadi banyak cerita. Sebab tu saya sekarang ni, saya dah standby. Saya rasa kalau dalam RM10,000 awak top up, dia akan pegang dalam tu RM100. RM100. Berapa persen yang saya tak ingat berapa persen, tapi dia akan pegang lah. Kalau top up 10,000, dia akan pegang dalam tu trust awak tu. Okey, trust awak ada 10,000 masa awak top up tu, tapi dekat available limit awak tu, awak hanya boleh membeli 9,900. 100 lagi saya pegang, memang duit awak, tapi kita pegang supaya tak berlaku isu macam ni. So bila awak tengok dekat sini, brokerage fee RM8, clearance fee RM1.47, stamp duty RM7.50, service tax 0.48 sen. So ni charge yang kena bayar untuk membeli saja. Bila awak menjual pun sama juga. Bila charge yang ni akan settle, ditolak semua pada settlement tadi. Settlement dia iaitu T3. Okay. So selling sama juga. Selling kita jual saham masa tu nilaian dia selling, okay, 5,000. Share value dia masa tu dah jadi 5,700. Okay, 5,700 masa tu. Awak tengok 5,000 untung, 5,700. Unrealized profit dekat portfolio tadi, awak tengok unrealized profit 5,700. Adalah profit dia berapa kan. So yang tu belum ditolak lagi. Apabila awak tolak dengan charge brokerage fee RM8, clearance fee tolak, stamp duty tolak, SST tolak, apa semua, duit yang lepas awak jual tu dia jadi RM5,680.81. Duit.
Yang ni yang dia akan tolak pada T3 nantilah. Dia akan tolak charge. So kalau tengok total tu RM19. Kalau duit tak ada dekat trust account RM19, apa yang akan berlaku nanti, kena ni lah, kena top up lah. Kena top up deh. Tapi biasanya kalau selling ni tak ada isu. Masa buying sahaja yang ada isu. Yang selling ni biasanya duit dah ada dalam tu. Tapi yang masa nak membeli ni, awak pakai lebih daripada, bukan lebih lah, maksudnya awak tak simpan sedikit duit untuk bayar charge tadi. Biasanya membeli. So hari T3 deh. Okey, banyak duk mesej ni mata. So yang ni calculator Kak T ke tanya saya yang pasal ni. So clear pasal calculator ni. Kalau dekat website ni, dekat UOB tak ada. Dia ada dekat ni je. Pakai dekat KIC Screener menggunakan setting. So kalau pakai RHB boleh tukar setting dia berapa ringgit, brokerage fee, clearing cap dia berapa, stamp duty dia berapa. Stamp duty, clearing cap biasanya sama. Clearing fee sama, stamp duty sama. Yang berbeza hanyalah brokerage. Brokerage by percent dengan brokerage minimum ni yang berbeza. Yang lain sama je. Boleh tekan dekat sini. Tapi kalau nak pakai yang calculator yang ada dekat UOB, kena buka website lah. Kena tekan platform website. Okey yang ni bahagian calculator. So awak kena tahu bila kita beli, memang nampak kita beli dengan total RM4,890 tadi. Tetapi sebenarnya ada charge yang kita kena bayar, iaitu RM17.45. Jadi total up semua sebenarnya kena bayar RM4,907.45 masa membeli. Ada soalan lagi ke? Ini calculator. Apa lagi yang saya tak sentuh? Berkaitan dengan kekurangan tu memang saya tak boleh buat apalah. Sebab itu dia panggil apa perbezaan dia antara broker fee yang mahal dengan broker fee yang murah ni memang macam tu. Ada setiap broker ni ada kekurangan dia. Contoh macam share tadi RHB, dia boleh kira calculator dekat platform, dia ada calculator terus dekat platform RHB kan. Yang ni tak ada. Apa lagi yang ada, banyaklah kurang kalau tengok UOB ni. Cuma yang apa ni manfaatnya adalah dia murah lah kalau nak dibandingkan dengan RHB. Saya rasa 12, Maybank RM10 saya rasa. Tapi brokerage fee ni tak ada masalah. Yang jadi masalahnya adalah dekat sini. Okey, yang jadi masalah bila awak beli saham tu terlalu sedikit. Awak beli saham RM100, itu saya jadi jam. No, beli saham RM100. Awak bayangkan tak, kalau kita beli saham ada RM100, awak beli saham apa yang murah contoh? Awak beli saham yang murah-murah, kita ambil lah saham yang macam contoh SNS lah contoh. Saya nak tunjuk kerugian. SNS harga 515 deh. Awak ada RM1,000. Kita nak tengok, kita nak test. Ataupun RM500. Saya bagi RM500. RM500 bahagi dengan 0.515. Awak boleh beli sebanyak 9 lot. 5, awak beli saham SNS pada harga 515. Sorry, 515. Lepas tu number of share beli sebanyak 9 lot. Okey, awak nak jual. Ni satu lagi masalah. Bila dah lah modal kecil, lepas tu nak TP, nak jual tu daripada 515, jual berapa? 50.540. Memang nampak macam dah untung lah. Kita tengok, cuba kira. Untung ke rugi? Cuba tengok deh. So total kita tengok sini. Awak pakai memang beli harga dengan RM463.5. Tapi total kena bayar RM473. Dan bila jual nanti kena bayar 47.45. So last kali kalau tengok dekat sini, tolak 2 ni dia jadi awak untung sebanyak RM2.26. Berbaloi kalau awak beli macam ni. Dah lah nak beli saham tu, nak cari harga satu hal.
Lepas tu awak beli dengan nilai modal yang kecil macam ni, daripada 515, 540. Guna modal RM500 sahaja, beli saham. And then lepas tu 540 awak dah jual, awak hanya untung RM2.26. Awak rasa berbaloi untuk membeli macam ni? Sebab tu saya bagi tahu, untuk membeli, pertama awak kena capital tu kena okey lah. Paling kurang 1,000 pun okey lah, 1,000 kalau contoh 1,000, so let's say RM1,000. RM1,000 berapa banyak boleh beli ni? Contoh RM1,000 bahagi dengan 0.515. Sebab kadang-kadang kalau kecil sangat modal, lepas tu beli nampak untung, tapi bila jual sebenarnya awak rugi dah dekat brokerage, dekat charge tadi. So awak boleh beli dekat sini, kalau guna RM1,000 deh. Beli dekat sini 119 lot. Okey, target 54. Macam ni barulah nampak sikit. Itu pun awak tengok tu, RM25 berbaloi awak beli. So sebab tu siapa yang modal kecil, dia punya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, pertama awak kena cari saham yang murah. Dan saham murah ni kalau bawah 30 sen memang biasa saya susah sikit nak komen. Lepas tu yang keduanya awak kena pegang lama. So contoh SNS ni saya bagi buy call masa tu harga 490. 490. Ni pakai yang 1,000 tadi. 490, 1,000 bahagi dengan 0.490. So boleh beli dalam 20 lot. 490, 20 lot. Okay. So target dekat mana? Saya letak target dekat sini 595. Macam ni barulah awak. Sekejap. Pasal jadi negatif ni. 9 pusing pula. 40.490. 490. So yang ni. Yang ni barulah awak nampak keuntungan. Ini pun kalau ikutkan ni pun awak terpaksa pegang selama 1 minggu baru dapat 187. Sebab tu modal yang realistik untuk membeli kalau tanya saya adalah 3,000 lah deh. 3,000. Okey, 3,000. Yang paling ni lah, paling eloknya. Supaya kena hati-hati, supaya bila kita tekan benda ni, saya tak nak dekat sini nampak untung tau. Contohlah awak jual, awak duduk main yang guna scalping, yang jenis beli hari-hari ni tau. 49 naik 0.49, contoh naik 50 sen tau. Naik 50 sen. Awak tengok dia untung ke tidak ni. Awak nampak naik untung, beli 49 sen, jual harga 50 sen, nampak untung. Tapi bila kita tak kira dengan charge tadi tu, sebenarnya rugi. Ni guna modal 1,000 dah ni. Sebab tu yang modal kecil-kecil ni tak digalakkan untuk beli jual terlalu laju ataupun scalping intraday. Awak kena simpan sikit. Yang ni nak lepas 510 ke berapa ni. Ni pun RM17. Awak rasa berbaloi ke dapat RM17? Baik simpan menabung dekat KWSP ke ASB daripada duduk main trik macam ni. Okey. Tak ada soalan dah. Saya rasa tak ada dah tu. Apa tak ada komen dah tu. 10.44 dah kita ni. So video ni saya akan upload dekat YouTube. Nanti awak boleh tengok siapa-siapa yang masuk lewat tadi tu. Dan pada 19 hari bulan Mei, hari Sabtu, betul tak? 19 hari bulan Mei, 16 hari bulan Mei. 16 ni hari bulan Mei, 9 malam macam kita start tadi, saya akan buat sesi sharing untuk klien yang trade dengan UOB. Yang dia buka account tapi dia tak trade, I'm sorry. Saya minta maaf. Yang dia buka account dan dia deposit dan dia memang membeli dan juga menjual dengan UOB platform,
kita akan adakan kelas untuk saya sentuh macam mana kita nak membeli dan juga nak menjual, dan teknik membeli dan juga teknik menjual deh. Dan kepada yang memang zero knowledge pasal saham ni, memang tak tahu nak beli macam mana, kalau tanya saya, awak just deposit dulu, lepas tu bagi tahu nak masuk group. Nanti saya consider lah, walaupun tak start membeli lagi. Sebab apa yang saya akan ajar nanti adalah macam mana saya bagi buy call ataupun saya cari counter yang bagus-bagus, ataupun macam mana kita boleh detect. Macam contoh, saya tunjuk yang contoh hari ni punya kan. Hari ni punya Theta. Hari ni kan Theta. Yang Synergen contoh deh. Synergen. Macam mana saya boleh bagi, ini yang saya baru bagi hari ni. Macam mana saya bagi discounter, hari ni saya bagi, kalau awak beli pada harga 445 hari ni, projection dia akan pergi kepada, tak nampak saya tak share mata. Saya tak sharing. Saya tunjuk chart mata deh. Ni. Okey, macam mana saya dapat, ini contoh yang kita bagi dalam group buy call. Entry level, saya dah cerita itu hari ni, entry level ni adalah harga yang dicadangkan untuk awak membeli. Okey, harga semasa sini dekat warna hijau ni 445. So kalau awak membeli dekat 445 ni, awak punya risiko ni tinggi sikit, dalam lebih kurang 14%. Kalau awak dapat dekat sini, kalau dia turun masuk 405 awak beli, awak punya risiko 6%. Dan anak panah ni adalah pergerakan yang saya projek dia boleh pergi. Daripada 405 ni ataupun 445 sekarang ni, saya baru bagi buy call hari ni, dia akan pergi kepada 515 target price ni. Sebab tak tahulah, saya dah lukis siap-siap dah, sampai ada orang tanya mana buy call dalam grup. Mungkin dia tak tengok chart, ataupun dia tengok saya bagi benda ni tapi dia tak faham macam mana nak interpret ataupun nak interpretasi deh. So stop loss ni adalah harga yang awak kena jual. Nampak ke tidak ni? Nampak gambar ni tu? Saya share ni. Cuba komen kata. Saya nampak. nampak. Okey, beres. Jadi stop loss. So bila kita beli saham, kita ada 4 benda yang kita nak kena take note deh. Yang pertama, berapa harga kita beli. Yang kedua adalah kalau harga tu jatuh dekat certain price ataupun certain harga, kita kena jual. Kita panggil stop loss. Lepas tu kita nak target dia ni nak pergi ke mana. Kita nak target dia nak pergi ke mana. So itu yang penting. 3. Yang keempat adalah bila kita dah tahu kita beli dekat mana, and then kita target tinggi mana, lepas tu kalau dia tak jadi naik, dia akan turun dekat harga yang mana kita kena jual dalam keadaan kerugian. Berapa risk reward ratio dia? Berapa risk reward ratio? Ni saya masuk technical sikit lah. Hari ni benar nak tengok platformnya. So saya nak cerita benda ni sebabnya awak kena tahu benda ni, sebab bila saya bagi contoh macam ni, so ini adalah projection sajalah. Dari anak panah yang saya tunjuk dia nak buat kenaikan ni, daripada sini ni insya-Allah discounter dia akan bergerak naik slowly sampai dia pergi kepada 515 target price mula-mula. Lepas tu kalau dia boleh break kuat lagi, dia boleh naik 670. Seperti mana kita target Genetech akan naik beberapa hari yang lalu. Kita bagi Genetech 24 April. Saya bagi bila? Saya bagi 24 April semasa harga duduk dekat sini. Okay, dekat sini berapa lama masa daripada sini untuk dia pergi ke sini, and then dia naik sampai kepada harga yang saya target dekat atas ni. 24 April sampailah yang dia betul-betul naik adalah 11 Mei. Awak kira berapa minggu? Berapa minggu? Seminggu, 2 minggu gitu tak? Seminggu, 2 minggu gitu, barulah dia betul-betul naik. Daripada sini ke sini, berapa persen ni awak rasa ni dekat sini? Daripada kita bagi this one, sini sampai ke sini berapa persen? Saya bagi dekat sini, and then dia ada buat kejatuhan, tetapi kejatuhan ni kita tak bimbang lah. Sebab dia belum jatuh lagi kepada paras harga yang kita kena jual dalam keadaan rugi.
Dia masih lagi kata apa, rehat. Dia tak naik lagi. Tapi bila dia naik dekat sini, siapa yang dapat masa saya bagi hari tu, daripada sini beli, hari ni patutnya dapat dalam lebih kurang 60 ke 70%. Daripada sini ke sini dalam lebih kurang 80% kenaikan. Dalam masa berapa minggu? 2 minggu. Kalau siapa yang baru masuk 2-3 hari lepas, dia lagi precise lah. Kita bagi awal lagi, saya bagi lambat ke awal kita bagi ya. Dekat sinilah saya bagi untuk Genetech. Masa tu Abang Dr. Muhammad tanya kan, Genetech okey ke tak? So saya tengok okey, saya bagi masa tu 24 April, so naik 80%. 80% itu adalah maximize. Tapi kalau jual lewat tadi, last kali ditutup dapat 58%. Itu pun masih lagi profit. OCK. OCK yang ni. Okey. lagi. Masih lagi. Beres lagi kak. Okey, OCK. Kita target dia boleh pergi dekat mana? Dekat atas ni. Daripada bawah ni. So dia dah naik. Tapi dia dah naik dekat sini. So dia berhenti sebab ada resistance macam-macam lah ilmu teknikal ni. Lagi apa lagi yang saya bagi HE Group. Okey. Saham ni. Kita bagi, bukan saya bagi HE Group ni dekat mana, bukan dekat bawah ni deh. Dekat bawah ni tempat yang saya study yang okey, kalau nak masuk, kalau dia turun dekat sini lagi better. Tapi kita bagi masa dia duduk dekat sini harga 335. Dan sekarang ni dia dah naik dalam lebih kurang dekat sini 17%. Okay, target dia dekat mana ni saya dah buat siap-siap dah ni. Lukis, nak pegang. Ada juga yang tanya, saya pun pening. So awak nak main saham dek. Kalau nak trade saham, kita ada 3 jenis style lah dek. Yang pertama, kalau awak memang malas study, awak beli saham dah. Awak malas study ni, baca chart benda semua ni awak malas study. So awak beli saham, awak simpan. Dan bila awak simpan ni, awak janganlah tanya dia boleh pergi hari ni, esok awak tanya saya balik. Boleh pergi tak dekat harga 40 sen? Lusa awak tanya saya lagi, boleh pergi tak harga 40 sen? Tolak tu tanyalah saya lagi. So bila awak style yang jenis malas belajar, technical analysis, awak beli, awak simpan je lah sampai kepada target yang kita letak. Saya dah bagi dah target letak dekat mana. Kalau tak sampai target tu pun, awak boleh take profit setakat yang mana ada. Ya, setakat yang ada. Yang tu yang malas belajar teknikal. Yang rajin belajar teknikal, awak boleh ambil peluang bila mana dia naik macam ni kan. Dia akan rehat kejap lagi, dia akan turun sekejap. So awak cari entry yang terbaik, lepas tu baru awak beli dekat bawah ni, and then awak sambung naik ke atas. Yang tu yang rajin. Tapi kalau yang malas, tak boleh buat apa, awak beli simpan. Tapi janganlah pergi tanya soalan hari-hari. Yang ni target dekat mana, naik boleh pergi sampai mana. Awak beli simpan sahaja deh. Lepas tu counter Notion. Counter Notion kita bagi dekat area sini. And then sekarang ni hari ni dia naik tinggi lah dekat sini. Tapi petang tadi teknologi nampak macam ada profit taking sikit, tak sampai lagi. Dan ada banyak lagi lah counter yang sebelum ni yang kita sharing, and then dia pergi deh. Macam hal tu OCK ke apa OCK dah tadi. OSB. Okey, OSB. Saya target pergi ke mana OSB? Target dia anak panah ni sampailah harga 380. So, bila kita ada discounter, kita monitor lah sampai dia sampai 38. Dan kita lorak nak tanya nak jual ke tidak deh. Tunggu dia sampai 38 baru kita clear. Melainkan ada penjualan besar-besaran, so kita tak sampai lagi relate. Counter apa lagi sebelum ni Abang Mak? Yang buy call ni. Sekejap. Okey, macam Skyward saya bagi hari ni. So macam mana saya buat ni, dan dekat mana kita nak membeli. Awak tengok ni, dia naik tinggi dah ni. Naik dah tinggi. Dekat sini. Tapi saya still bagi buy call hari ni. Bila saya bagi buy call hari ni, entry level. Makin dekat dengan entry level ni, makin bagus awak punya entry. Tapi kalau tanya saya yang saya bagi hari tu juga awak beli.
Hari tu juga naik 10% awak lagi lah. Tak perlu tunggu sampai target pun. Tapi biasanya dia akan bagilah target kita ni. 535. So bila saya bagi tu hari tu juga awak masuk. Cuma kalau dapat harga lagi bawah lagi better lah. Sebab saya tak tahu dia nak buat macam mana dia. Contoh lagi counter apa lagi counter macam Egmo kita bagi ni kan. Egmo. Ada banyaklah counter. Tetapi awak kena hati-hati juga deh sebab Egmo ni kita bagi dekat sini lagi 15 April dah alhamdulillah dia sentuh. Berapa lama ni? Dia ambil masa lah sikit ni. Nanti awak jangan bila dia sampai dekat sini. Yang biasa ni saya cerita perangai klien-klien yang ada. Bila awak tak belajar technical analysis. Bila dia sampai dekat sini tu, awak pun tanya saya. 365 dah boleh TP ke? Sedangkan kita punya projection sampai atas ni. So kita peganglah sampai dia naik atas ni. Melainkan ada tanda yang tak strong dekat sini awak tanya. Boleh naik lagi tak? Untuk pergi kepada. So yang ni alhamdulillah dia capai kita punya target. Pergi kepada 40 sen. Penting untuk belajar teknikal ni supaya kita faham dekat mana dia nak pergi. Harga tu deh. Okey, harga yang dia nak pergi. So semua ni saya share dekat mana? Saya tak share dekat general group lah. Saya share dekat active group deh. Yang memang trik dengan kita sahaja yang saya share. Sebab ada ramai juga yang saya tahu buka akaun UOB semata-mata nak dapatkan buy call tapi guna Momo lah macam-macam lah. Saya tak ada isu awak nak guna Momo cuma awak tak dapat lah buy call daripada saya itu ya. Okey, sekejap macam contoh. Yang tu Genentech. Top Glove kita bagi. GX. Hyarta. Lagi apa lagi? HE Group. Tak ada lah saya rasa ni pukul 11 kita end lah kalau tak ada soalan ni. Sekejap saya cari lagi apa lagi. Empire Sushi. Empire Sushi kita ada bagi juga tapi rasa hari ni nampak ada volume. Ini Empire NE Sushi. ada bayar kan? Ha? NE ada bayar kan? NE. NE hari ni. Sebelum ni ada bagi. Empire Sushi buy call diberi masa ni. So kalau dia bergerak warna merah, ini yang saya maksudkan bila saya bagi bila saya bagi buy call saya bagi hari ni hari 8 Mei. 8 Mei hari apa saya tak ingat. 2-3 hari lepas lah deh. 8 Mei saya bagi buy call untuk Empire Sushi. Bila awak beli awak ada dua pilihan. Pertama awak beli pada hari saya bagi. Yang kedua adalah sebab saham ni kita tak tahu kan dia nak naik ke, dia nak turun. Tak semua orang boleh baca memang betul-betul precise. Kita bukan untuk bomo, kita baca apa yang dia buat. So kalau contoh ada setengah kes saya bagi hari ni, esok lusa dia terus naik. Ada setengah kes macam Empire kita bagi dekat sini, esok tu dia jatuh. So awak ada peluang lah yang saya maksudkan. Kalau awak dapatkan harga makin dekat dengan yang saya tanda entry level ni, awak punya risiko lagi berkurangan. Risiko awak kalau beli hari yang saya bagi tu sebanyak 9%. Tapi kalau awak cuba dapatkan harga yang bawah masa candlestick dia jadi warna merah, dia jatuh ni, awak punya risiko dah jadi 7%. Nampak? So jadi kecil risiko awak. So dia bergantung kepada awak punya keberanian. Awak rasa berani, awak masuk hari yang saya bagi tu terus. Sebab biasanya ada kebanyakan counter keesokan tu dia sambung naik sampai kepada lusa. Lepas tu baru dia rehat. Tapi tu pun dah naik jadi ni lah, naik tinggi lah. Macam NE tau. NE ni. Okay, NE kita bagi memang daripada sini. Bawah ni lagi NE. Memang naik sampai sini. Sikit lagi dia naik sini. Dia naik betul-betul kena. Lepas tu hari tu ada orang tanya untuk tengok NE ni boleh naik lagi tak? So masa tu saya study balik yang ni. Bila dia naik dekat sini. Dia breakout. Nampak ada momentum dekat sini. So kita bagi lagi dekat sini untuk kita target pergi kepada harga atas. So alhamdulillah dia masih lagi strong lah NE ni. Tapi untuk naik ni bukan sebab dia naik semata-mata lah. Dia ada benda di belakang dia lah kan.
Maksudnya dia ada sentimen lah. Dia bukan naik semata-mata dia nak naik. Awak main beli je counter tengok teknikal dia macam nak naik. Awak beli. Memang tak kena lah. Dia kena ada sentimen. Macam tahun sekarang ni teknologi punya. So kalau teknologi habis nanti awak kena jual lah teknologi. Jangan duduk pegang pula. Bila nanti awak dah habis teknologi punya sesi, itu perang ke? Itu minyak semua saham oil and gas naik. So tak patut simpan lah. Dah habis cerita tu awak buang. Sebab kita ada cycle kita. Kita ada cycle kita deh. IAB. Okay, IAB adjustment. Okay, Betul, USB. macam tengok harta. Macam mana? Tolong tengok harta. Harta lega. Okay, harta lega. So harta ni, saya bagi yang malah ni tips harta lega ni. Harta lega expectation akan buat kenaikan. Dan kenaikan yang dia bakal buat ni, kita tak tahu masa depan apa yang nak berlaku. Tapi berdasarkan bacaan chart ni, virus hantar virus tu akan agak kata dia boleh pick up the main ataupun the stream news lah. Dia boleh pick up berita-berita ni akan keluar pasal virus ni akan menyebabkan saham glove ni akan naik. So kalau awak tengok projection saya, daripada sini harga yang saya target harta ni dia boleh pergi adalah RM2.32. Di tengah-tengah harga yang dia buat buat kenaikan ni, dekat sini, kalau dah masuk dekat sini kan, siapa yang dah masuk awal-awal sini dulu, so sekarang ni tengah profit, so maintain lah, tengok monitor bila dia naik lagi. Bila dia ada buat tanda yang tak menarik, baru kita sell off. Sebab saham ni dia tak naik macam ni. Saham dia bukan naik macam anak panah saya lukis tu. Saham bila dia naik, dia akan buat macam ni. So berapa macam mana kita nak nak handle, kena belajar teknikal. Saham dia naik macam ni. Okay, dia ada rehat macam ni. So bila dia rehat macam ni yang ni awak ada macam boleh simpan ke saham ni? Nak jatuh ke nak naik? Yang ni akan jadi tanda tanya. Tapi kalau awak belajar, awak akan faham lah. Awak boleh simpan lagi ke tak, ataupun kena jual deh. Yesus bertina habis sorga dah. Review harta lega target. Target dia atas ni, RM2 lebih. Macam mana saya dapat RM2 lebih tu? Yang ni saya akan ajar pada 16 hari bulan. 16 hari Sabtu ni. Okey, saya rasa setakat tu je lah. Habis sorga dah ni. Kita jumpa esok pula. So, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tengok ni yang mana lambat masuk, tengok dekat YouTube.